Okey, Rahman katakan gelombang untuk PRK kali ini berbeza dan lebih memihak mungkin lebih memihak kepada PN. Dia apa pandangan? Ya, saya melihat begitu. Semua gelombang itu sama ada mampu untuk membenam 18,000 atau tidak. Mereka ada target 18,000 kan. Satu benda yang sukar sebenarnya. Jadi sama ada gelombang yang kita telah bentuk ini mampu menenggelamkan fix deposit yang ada di pihak mereka. Jarak dapatlah. Untuk Perikatan Nasional ada target tak? Target dia menang lah. Satu undi pun menang. Dia tak penting berapa jumlah dalam pilihan raya. Satu pun menang. Ya. Buka mulutnya mohong. Buka mulutnya mohong. Oi bro. Ni nak bakar hang. Kalau hang bodoh, jangan bodohkan